salam sejahtera. Okey, kepada anda nak tanya, anda ada tak duit RM50 nak jadikan RM22,000, RM911? Macam mana caranya tu bang? So, anda kena daftar SIM card Xtel. Okey? RM50 tu untuk apa bang? RM50 tu untuk kos penghantaran, harga SIM card, harga top up RM35. Kalau anda nak top up lebih pun boleh, tak ada masalah. Okey? So, bagaimana langkah yang perlu diambil? Nak cepat kan? Nak dapat cepat kan? Okey. Anda ada contact list 20 orang atau lebih? Mesti ada kan? Okey. Lepas tu WhatsApp saya ataupun upline anda, okey? Kemudian anda transferlah duit RM50 tu, minta dengan upline, boleh tak saya nak belakang SIM card barcode? Okey, mestilah dia kata boleh. Anda dah ada RM50 kan? Okey. So apa yang perlu dibuat lagi seterusnya? Anda ambil nombor baru dulu. Upline anda akan sharing kepada anda, okey, gambar belakang SIM card, okey. Anda buat self registration. Buat self registration, minta video dengan dia. Okey. So anda ikuti tutorial video tersebut, self registration, kemudian screenshot successful registration, dah selesai. Kemudian anda buat apa pula? Okey, anda minta dengan dia ataupun boleh tengok dalam website, okey. Cara first time login. Itu saja. Okey, kemudian bila anda dah berjaya login, okey, anda boleh screenshot anda punya profile anda tu, nombor IDP dan nama anda screenshot dan anda sharing kepada 20 atau lebih, seberapa ramai ya kenalan anda mengatakan apa info tu dah ada dalam website dah. Bagaimana kita nak menjana pendapatan? So dia punya keyword dia adalah RM50, ambil nombor baru, okey, walaupun SIM card tu belum dipuskan kepada anda, okey, anda telah ataupun mempunyai nombor keahlian dan anda boleh buat penajaan. Contohnya anda dapat seorang customer kan, okey, anda dah dapat, okey, anda WhatsApp lah, anda berikan anda punya nombor keahlian tu, bagi video yang sama yang upline anda hantar kepada anda tadi, iaitu self registration, okey, login, okey, macam-macam ada dalam website tu, info semua dah ada, just follow je the step. So andaikan duplikasi berlaku, tak kisahlah 5, 10, 15, 20 ataupun lebih, dapatlah duitnya pada bulan berikutnya, 18 hari bulan. Okey, untuk info lanjut anda perlu rujuk kepada rakan yang menggunakan bisnes Xtel ini kepada anda dan juga rujuk website yang telah disediakan. Okey, good luck. Berjumpa di puncak kejayaan.